Bila kita dengar pasal projek digital atau Web3, ramai orang ingat kita cuma ada dua pilihan. Sama ada kita jadi pengguna atau kita jadi pelabur. Tapi sebenarnya, dalam ekosistem sebenar, ada satu peranan yang lagi penting. Peranan tu ialah builder. Dan ramai orang dalam projek digital sebenarnya masih belum betul-betul faham apa maksud sebenar jadi builder dalam ekosistem ni. Masalah yang selalu jadi dalam banyak projek digital ialah komuniti cuma jadi spectator. Mereka join sesuatu projek. Mereka dengar cerita. Mereka tengok update. Tapi mereka sendiri tak betul-betul faham macam mana ekosistem tu sebenarnya dibina. Akhirnya apa yang jadi? Mereka cuma berada di tepi, tengok orang lain bina sesuatu. Dan bila seseorang cuma jadi spectator, dia sebenarnya bukan sebahagian daripada pertumbuhan ekosistem. Dalam ekosistem Web3 yang sebenar, komuniti bukan sekadar pengguna. Komuniti sebenarnya adalah builder. Builder ialah individu yang membantu membangunkan ekosistem. Mereka membantu menyebarkan kefahaman tentang projek. Mereka bina komuniti dan bantu orang lain faham macam mana sistem ni sebenarnya berfungsi. Bila lebih ramai orang faham ekosistem, komuniti akan berkembang. Dan bila komuniti berkembang, platform juga akan berkembang. Di sinilah konsep sebenar ekosistem berlaku. Builder bukan sekadar orang yang ajak orang lain join satu projek. Builder tuan projek dan faham teknologi. Dan mereka bantu komuniti berkembang dengan cara yang betul. Dalam ekosistem digital yang sihat, builder akan melahirkan builder yang lain. Seorang leader akan bantu bangunkan leader yang lain. Bila benda ni berlaku, ekosistem akan berkembang secara organik. Jadi dalam ekosistem sebenar, komuniti bukan sekadar pengguna. Komuniti sebenarnya jadi sebahagian daripada enjin yang bina ekosistem tu sendiri. Bila komuniti aktif, keseluruhan sistem juga terus bergerak. Builder memainkan peranan penting untuk pastikan ekosistem terus berkembang. Sebab dalam Web3, komuniti bukan sekadar pengguna. Komuniti adalah sebahagian daripada ekosistem itu sendiri. Kalau anda nak faham macam mana ekosistem iXFlix ni sebenarnya dibina, follow MSR Academy. Di sini kita explain satu persatu supaya anda betul-betul faham gambaran besar projek iXFlix.